أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم يا رحمن يا رحيم. Pada hari yang penuh keberkatan ini, kami seluruh warga UiTM menadah tangan penuh kesyukuran atas nikmat kehidupan, kesihatan dan kesempatan untuk terus berbakti, menuntut ilmu serta mencurah bakti di jalan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang tenang, fikiran yang jernih, semangat yang tinggi dengan keazaman dan iltizam yang teguh. Peliharalah kami daripada rasa malas, lalai dan lemah semangat. Jadikanlah setiap tugasan dan amanah yang kami laksanakan sebagai ibadah yang Engkau redai. Ya Allah, kurniakanlah keberkatan kepada universiti kami ini, UiTM yang kami cintai. Suburkanlah di dalamnya budaya ilmu, adab dan integriti. Satukanlah hati-hati kami dalam kasih sayang, hormat menghormati, serta semangat ukhuwah dan kerja berpasukan. Allahumma ya Allah, bimbinglah para pelajar kami menjadi insan berilmu, berakhlak mulia dan berjiwa hamba. Kurniakanlah juga kekuatan dan keikhlasan kepada para akademia dan pentadbir berkhidmat dengan penuh dedikasi. Allahumma ya Razzaq, limpahkanlah kepada kami hari-hari yang diberkati, rezeki yang halal lagi melimpah, kesihatan yang berpanjangan dan keterangan dalam menjalani kehidupan. Jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, tidak lupa kepada-Mu dalam setiap langkah dan keputusan kami. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma, wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.